Hello and good morning guys. Selamat kembali ke channel Honda Guys bersama saya Ik. Hari ni kita nak buat macam little experiment sikit. Kita nak bawa kereta elektrik ni untuk long journey. Hari ni kita akan mandu lebih kurang dalam 400 km ke Penang. First of all, saya nak beritahu, ini adalah experience saya yang pertama bawa kereta elektrik untuk long journey. Saya tak tahu cara nak charge guna DC charger, tapi kita ada buat sikit research lah. Kita maybe akan buat stop dekat Tapah, kita akan maybe buat stop dekat Sungai Perak, depends on the battery punya level. Dan siapa yang ada dengan saya hari ni, ada dua orang. Satu Khairul, cameraman, dan satu lagi Shinru dekat dalam. Seriously cakap, ada sedikit macam range anxiety dalam diri saya. Apa-apa pun kita try lah. Sebelum tu, jangan lupa like, share, subscribe sebelum tengok video ni sampai habis. Alright. Alright, so sebelum kita mulakan journey, saya nak tunjuk kita punya battery level. Sekarang ni kita ada 365 km punya range. Kalau kita nak sampai ke Tapah, lebih kurang dalam 200 plus km lah. Saya rasa boleh top up dekat Tapah. Kita punya penggunaan average tenaga adalah 1.7 km per kWh. Yang ni sebab berhenti ni. Sekejap lagi masa jalan nanti baru kita tengok berapa yang dia dapat lah. Alright, so kereta yang saya bawa hari ni adalah Honda Yan-One. Tiga Honda, ada satu je kereta elektrik Honda Yan-One. Dia punya power rating lebih kurang dalam 150 kW, lebih kurang dalam 200 horsepower dengan 300 plus Nm of torque. Saya pernah buat full review pasal ni, so you guys boleh dapat more information dekat link dekat atas lah. Test hari ni kita nak tunjuk macam mana first timer user untuk kereta elektrik, cara nak charge, kat mana nak charge, lepas tu apa challenge yang diorang ada bila nak charge kereta elektrik tu kan. And untuk you guys punya information juga, saya hari ni akan memandu lebih kurang average speed dalam 110-120 lah. Sama juga macam kita buat petrol lah. Kalau kita lagi laju, kita tekan, lagi cepatlah minyak dia habis. Cuma beza elektrik dengan petrol ni, petrol dia lagi efisien bila you dalam constant speed dekat atas highway. So that means kalau you bawa 120, maintain apa semua, dia lagi jimat minyak. Dia terbalik pula dengan bateri ni. Bateri ni kalau waktu dia dalam town, slow driving, dia lagi efisien kan. Kalau high speed driving, then dia akan cepatlah habis level bateri dia tu. Okay, apa-apa pun tengok video sampai habis. Kita berserah je lah macam mana kita test. Okay. Kita sekarang dekat mana ni? Dekat Rawang kalau tak silap saya. Kita baru keluar tol Datri tadi. Sampai dekat sini ada lebih kurang dalam 67% battery level, lebih kurang dalam 258 km driving range. Saya punya efficiency sekarang ni pada 5.8 km per kWh. Tadi saya buat sikit research online, mana diorang kata untuk kereta elektrik ni kalau efficient number dia lebih kurang dalam 6 ke 6.4. So basically macam kalau kereta petrol lebih kurang dalam 12 km, 13 km per liter lah. Something like that lah kan. Sekarang ni saya dapat lebih kurang dalam 5.8 km per kWh. Mengikut Waze, pergi ke Tapah lebih kurang dalam 109 km lagi, lebih kurang dalam 1 jam perjalanan. So basically kalau more or less calculation, saya akan ada lebih kurang dalam 150 km driving range dekat Yan-One ni lah bila saya sampai ke Tapah. Information dekat sana guna TNB Electron. Diorang tak payah guna apps, diorang terus pakai card untuk tap je. So kita tengok lah berapa lama kita nak charge kat sana. Basically untuk long journey, ini saya punya first time experience driving Electrica. Memandu kereta elektrik ni sebenarnya lebih kurang sama je dengan kereta petrol. Bila kita isi minyak, kita akan ada juga driving range apa semua kan, lebih kurang dalam 300 km, 200 km. So basically dekat kereta elektrik ni pun dia ada driving range tu juga. So kalau nak kata range anxiety tu, first of all, kalau kita bawa kereta petrol, range anxiety tu ada sikit. Let's say kalau macam kita sengaja tak nak isi minyak apa semua, tapi kita nak teruskan perjalanan lebih kurang 60-50 km, balance apa semua kan. Sebab apa? Sebab kita tahu stesen minyak tu dekat mana-mana ada. So itu tak jadi isu sangat. Tapi berbeza dengan kereta elektrik ni, dengan facility elektrik yang kalau nak kata terhad, is getting there, tapi akan ambil masa lah. Saya ada terbaca juga dalam Facebook yang mana setiap charging station menggunakan apps yang berbeza. Yang mana saya rasa kejadian ni lain lah bila you nak isi petrol. Sebab when you want to fill up the fuel,
You tak payah pun pakai apps, you tak payah pun nak kena register bla 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 apa semua kan. You turun, tap card, masuk IC dan tapi untuk EV charging ni different charger, different dia punya operator. Tapi dekat depan ni dia guna TNB Electron, so shouldn't be any problem lah. And hopefully charger tu working. Okay, so sekarang kita dah masuk dah RNR Tapah ni, belah utara. Kita orang pun tak tahu kat mana tempat charger dia. Sini dia pakai TNB Electron. Oh, tu lah, dah nampak. Okay, sekarang pukul 12. Kita ambil masa lebih kurang 1 jam lah kita berhenti rehat dekat arena Tapah tadi. Sekali dengan charge, first time charging. Rupanya dia punya terminal tu dekat sebelah base sana. Bila masa first time nak charge tu kan, kita tak tahu terkial-kial mana nak pergi, nak kena download apps ke tak kan. Alright, tapi berjaya juga kita charge. TNB Electron punya charger tak payah install apps apa semua. Kita boleh pilih dia punya bay mana, 1 atau 2. Lepas tu kita terus tap lah. Dia punya pre-authorization fees masa mula-mula dia charge RM150, sama macam dekat CC minyak. Yang tu dia tolak RM200 kan lepas kita dah isi minyak apa semua, dan dia refund balik lah. So tadi dia charge kita lebih kurang 47.50 sen. Kita daripada 28% kita dapat 71%. Kita ada range lebih kurang 243 km untuk sampai ke Penang. Tapi saya rasa maybe tak cukup, sebab lepas Tapah ni kita nak mendaki Bukit Menora ni, I expect kita kena berhenti dekat RNR Sungai Perak northbound. Kita kena charge sekali lagi. Apa yang saya research, dia guna Gentari punya charging station lah. Tadi kita try dia punya apps apa semua, kena download, kena masukkan kad apa semualah. Saya dekat RNR Sungai Perak Utara. Kita sambung charge. Tadi kita ada 160 km, lebih kurang dalam 46% bateri. So dekat sini tadi masa nak charge, yang user kena buat, diorang kena scan, kena download apps dulu, lepas tu kena masukkan detail card dekat dalam app, scan, lepas tu daripada app cocok sini, lepas tu baru dia tekan activate lah. So nanti bila dah activate dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi sini. Cara dia mudah je, tak adalah susah sangat. Tapi untuk first time user yang agak terkial-kial ni, rasa macam malu ada kan. Tapi tak apa, kita belajar. Dekat sini dia punya charging fees estimate lebih kurang dalam RM1.44 per kWh. So tak tahu berapa lama. Sekarang ni tadi 46, sekarang dah 48. So kita charge lebih kurang dalam 80% lah Lepas tu kita continue kita punya journey. Bye. Tadi aku berhenti dekat RNR Sungai Perak arah utara untuk top up charge. Daripada 46%, sekarang ni kita ada 90%. Kenapa? Aku tak pandai lah bijak pandai mana yang buat apps Gentarigo ni. Dia buat apps, okay, aku boleh activate charge and then aku boleh stop charging. Aku dah charge sampai 80%. Dan aku tengok ada banyak kereta tunggu. Aku buka balik apps Gentarigo, aku tak boleh stop charging, aku hanya boleh activate charging. Kenapa macam tu? Aku tak pasti. Okay, lepas tu adalah beberapa user yang beritahu, okay, aku kena unlock kereta, lock kereta, turn off apa semua. Semua aku dah buat. Aku tak tahu kenapa dia tak nak unlock charging tu daripada kereta ni. Aku call Honda and then dia bagi tahu set charging limit sampai mana yang aku nak lah. So tadi bila dah sampai 89%, so aku cakap okay lah, kita set sampai 90% lah. Okay, bila set sampai 90% baru dia boleh stop. Barulah aku boleh cabut nozzle tu daripada kereta tu. And Gentarigo punya
help center, aku tak tahulah sama ada diorang bercuti ke, tengah lunch ke apa semua. Mula-mula dia reply, lepas daripada tu tak reply langsung. Aku just tanya kenapa aku tak boleh stop charge. At least kau boleh cancel daripada sistem kau ke apa ke, pun tak ada reply apa semua kan. Ni aku rasa kau avoid lah Getarigo app. Better pakai TNB Electron, lagi senang, tak payah nak pakai apps, kau terus touch, settle. So ini challenge EV user yang aku rasa benda ni kita dah 2026, patutnya tak payah dah kau nak ada berjuta-juta apps. Kau nak buat apa ada banyak apps apa semua, kau just buat satu terminal, touch, go, dah. So yes, aku bengang juga sebab sepatutnya kita dah bergerak daripada pukul 1 lebih tadi lepas kita solat tadi, tapi sekarang ni dah pukul 2.38. So aku ada lagi 118 km untuk sampai ke Penang. Estimated aku akan sampai sana dalam pukul 4. Battery level sekarang aku ada 87%, aku ada 295 km driving range. Okay guys, so kita dah sampai ke Tol Juru. Sekejap lagi kita nak masuk Jambatan Pulau Pinang. So tadi saya menekan juga, bawa laju sikit, lebih daripada 120-130. Battery range saya ada 54%, and saya punya kilometer range saya ada lebih kurang 178 km. Pengalaman saya drive Honda EN1 ni sebenarnya nak kata good and bad at the same time lah. Dia good sebab bila you bawa kereta elektrik, you tak ada rasa jerky, you tak ada rasa macam lagging ke apa ke. The power is there, you tekan, power tu sampai. So basically kalau macam nak memotong ataupun tiba-tiba nak cucuk kereta depan apa semua kan, so dengan kereta elektrik korang boleh buat tu lah. 200 power tu instant. The bad thing about it is bila engkau terpaksa berhenti untuk charge kereta tu. So let's say kalau engkau rushing nak balik kampung apa semua, electric car bukan untuk engkau lah. Basically dengan electric car ni kau bawa memang kena santai je kan, tapi bukanlah santai sangat macam van ni. Ni santai sangat. Isi minyak 5 minit dah settle lah, full tank. Kalau dengan kereta elektrik ni kau kena tunggu lebih kurang dalam 20 ke sejam lah. And pengalaman aku yang paling tak best tadi masa dekat R&R Sungai Perak lah, yang tiba-tiba pula apps dia tiba-tiba jadi pak pandai kan, tak boleh nak stop charging apa semua. So aku tak tahu apa masalah dia, sama ada kereta ke ataupun charging ke. So itulah dia. Si Khairul ni orang tengah rekod, dia nak jawab call, aku dah lupa dah apa dah dia. Tapi itulah dia yang macam aku nak cakap tu lah kan. So tak biasa bila kau nak charge lah. Alright, so kita ada lebih kurang 16 km untuk sampai ke homestay. So dekat sana nanti aku akan buat sikit verdict lah pasal kereta ni, berapa total cost, and then berapa total toll, and then berapa total range yang kita dah jalan daripada Seremban sampai ke sini lah. Okay, so finally kita dah sampai dekat destinasi kita, dekat Jelutong ni. Rumah homestay ni memang cantik, dia style Muji, style Japanese apa semualah. Okay, so kita nak cerita pasal pengalaman kita masa drive daripada Seremban sampai ke Penang ni. Perjalanan ambil masa lebih kurang dalam 7 jam. Kos untuk charging, first kita berhenti dekat R&R Tapah, kita charge guna TNB Electron. Dia punya kos lebih kurang dalam RM47. Ada few cents semua lah, kita genapkan kepada RM48 lah. And then kita berhenti juga dekat R&R Sungai Perak arah utara, iaitu kita charge guna Gentari, lebih kurang dalam RM47, sama RM48. So basically dua tempat charge ni saya charge RM48, RM48 lebih kurang dalam RM96 total charging daripada Seremban ke Penang. So let's say kalau macam kita guna kereta petrol, untuk sekali isi minyak you boleh drive daripada Seremban sampai ke Alostar ataupun ke Gurun lah. So basically petrol win bila you drive dalam highway kan, sebab dia lagi efisien lah. Tapi untuk kereta EV dekat atas highway dia tak efisien sebab kita tak ada engine braking, tak ada ni, kita drive constant speed, high speed, yang mana dia memang tak efisien langsung untuk sebuah kereta elektrik. So macam saya cakap, ini adalah pengalaman pertama aku drive daripada Seremban ke Penang, and it's a very good experience. Power very instant. Lepas tu is a very smooth drive. Maintenance orang cakap murah, ada setengah orang cakap mahal, tapi macam ekologik bagi aku, kereta elektrik dah tak ada maintenance lah. Tayar, backpack, that's it. Plus sekarang Honda EN1 ni
Honda Malaysia ada bagi rebate yang agak banyak. So harga dia 116,000. So kau dapat sebuah kereta pure electric walaupun dia guna body HRV, tapi it's a very fun to drive. Kau dapat 200 horsepower dengan 400 Nm of torque. Pada mana yang menonton video ni sampai habis, jangan lupa like, share, subscribe. I'm Ik signing off from this week video. We are the Honda guys. We are all about Honda. See you guys next time. Nak rehat lah.